Bismillahirrahmanirrahim. Tumiskan cili yang kita chop tadi. Benci betul lah. Apa hal? Nak masak ni, letak santan dengan daun kunyit. Okey, daun kunyit ni kita nak hiris nipis-nipis. Kita nak apa? Sangkeping satu. Masakkan dulu cili. Okey, cili kita dah masak, boleh masukkan santan. Okey, letakkan air. Masakkan santan dulu, lepas tu baru kita masukkan ayam yang kita dah goreng ni. Dia macam masak lemak tapi dia daripada belada, tapi dia tumis apa pula. Kita tengok dekat IG lah apa lagi. Tukar rasa sikit kan. Sudah gila Mak. Abang dah tambah 2 kali. Kerana tak mandi lagi. Sedap sangat Am. Thank you Am. Masak sedap tu Am.